السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخنا ووالديه ووالدينا، ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين، آمين.
يا رب العالمين. أتمنى baik. Kita ambil atas sikit. 5 baris dari 6 baris daripada bawah. Iaitu pada katanya, dan dikenaki dengan usul itu Quran dan Sunnah. Baik. Jadi alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas curahan limpahan rahmatnya, kasih sayangnya ke atas kita kesemua. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, dan dikenaki, ini yang dimaksudkan. Yang dikenaki itu mana yang dimaksudkan dengan usul itu mana? Kata ahli sufiyah, dia kata man tayya'al usula hurimal usulu. Iaitu barang siapa tiada memelihara ia akan usul, nescaya diharamkan usul. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kata usul? Maka kata Syekh, dan dikenaki dengan usul itu, yang kata usul itu Quran dan Sunnah. Itu yang artinya kalau kita dalam perjalanan kita, cerita ni cerita perjalanan, dah habis dah kita membincangkan istilah tasawuf kan, daripada awal lagi istilah martabat tujuh. Lepas tu ada istilah dia, kita bincang semua ni masuk pula perjalanan. Bila kita berjalan, insya-Allah kena jalan bagi sampai. Maka sampai itu dia panggil usul. Baik. Bagilah kita nak berjalan, di berjalan tu dia kena ada usul dia. Apakah asas dan basic yang mesti kena ada dalam perjalanan ni? Maka dari atas sini, dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita kena jaga usul. Usul ni kita dah urai dah minggu lepas. Kalau apa? Asal usul ya. Tu mana usul? Produk. Kan? Kalau pokok tu, produk, umbi dia, asas dia, akar tunjang dia. Itu panggil usul. Kalau rumah tu, ibu rumah. Lepas tu baru nak ada beranda. Orang nak bawa rumah, orang tu buat beranda dulu, tapi orang buat ibu dulu. Daripada ibu tu baru dia cawang-cawang dia. Sambil rumah, lepas rumah, dapur rumah. Tu orang panggil lagi, orang panggil tepi-tepi rumah dan sebagainya. Kena ada ibu dulu. Maka usul ni penting. Dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti ada usul. Apakah usul itu? Iaitu katanya Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita mengaji ilmu agama juga. Ilmu agama dia juga ada usul ya. Fiqh,
tauhid, tasawuf ada usulnya. Apakah usul fiqh? Apakah usul tauhid? Apakah usul tasawuf? Iaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka begitu juga dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah, agar kita meraih dan mendapat usul ilallah, dapat makrifat pada Allah, sampai kepada Allah Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia mesti usul dia itu benar, usulnya betul. Kalau niat dia awalnya betul, insya-Allah di perjalanannya benar kita sampai. Tapi kalau di awalnya tak betul, jawabnya tak betul pada awal lagi, ke belakang pun tak betul. Cuba tengok tukang, dia waktu nak bubuh zen atam, dan kalau dia di awal itu betul, insya-Allah dia betul sama. Kalau di awal itu tak betul, di belakang pun tak betul, bengkok habis semua. Jadi yang usul itu penting. Jadi di sini Tuhan kita memberi pesanan dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah Ta'ala, mesti kena ada usul. Usul iaitu Al-Quran dan juga Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah usul itu? Ialah tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariqah ni mana? Cara perjalanan Nabi. Cuma tariqah Muhammadiyah. Bukan tariqah tu sikit-sikit tariqah dah. Seperti tariqah Syattariyah, atau tariqah Rabbaniyah, atau tariqah Sammaniyah, atau tariqah Naqsyabandiyah, Ahmadiyah, Rifa'iyah, Qadiriyah, atau sebagainya. Bukan tariqah itu. Tariqah ini tariqah Muhammadiyah. Perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kita kata tariqah Muhammadiyah? Karena tidak ada jalan yang menyampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata ulama, di antaranya ialah Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Beliau kata, إلا دليلا على الطريق إلى الإله إلا متابعة النبي المكمل في قوله وفعله وحاله. Kerana tidak ada jalan yang menunjuk kepada jalan ketuhanan itu melainkan mengikut Nabi yang disempurnakan. Kita ikut tu pada perkataannya, yakni sabdaannya. Kita ikut tu pada perbuatannya. Kita ikut tu juga pada halnya, kelakuannya. Maka kita sampai. Sebab tu Sayyidus Sufiyah, pemimpin ulama sufi di zamannya, iaitulah Sayyidi Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, mazhabuna hadha muqayyadun bi usulil kitabi was sunnati. Mazhab kami ini mazhab ulama sufi ini terikat dengan usul kitab ini Al-Quran dan juga sunnah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni perjalanan ulama sufi semuanya mengikut Al-Quran dan juga mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia sampai.
Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu wasilah a'zam. Wasilah a'zam. Orang panggil penghubung yang agung. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dipanggil wazir muqarrab. Wazir muqarrab. Wazir ni mana menteri muqarrab yang dekat dengan Allah. Okey, yang paling dekat dengan Tuhan. Sebab tu Nabi kita bersabda, Ana a'lamukum billahi wa atqakum. Akulah orang yang paling mengenal Allah Ta'ala dan akulah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi kita mengetahui jalan apakah yang boleh sampai kepada Allah. Nabi kita mengetahui dan Nabi kita mengenal apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang dicegah oleh Allah. Jadi kita buat apa yang Tuhan suruh, kita sampai kepada Allah. Kita tinggal apa yang Tuhan dengar, kita sampai kepada Allah. Maka kita mendapat usul ilallah. Jadi sebab tu dia kata, habis. Maka tiap-tiap, ini kaedah kita nak berjalan ni, kena ikut sunnah Nabi, kena ikut Al-Quran. Maka tiap-tiap yang dikerjakan oleh seseorang daripada tebayan bagi yang dikerjakan dah, daripada semayang 5 waktu dan puasa Ramadan, kan? Tak tahu lainnya lain daripada puasa dan daripada keduanya, iaitu lain pada semayang dan puasa. Contohnya seperti zakat, seperti haji umrah, seperti korban, aqiqah dan sebagainya, pelbagai ibadat. Semua tu dia kata apa? Maka tak dapat tiada, yang mesti. Tak dapat tiada tu mana mesti daripada ia melihat akan asalnya, asal tiap-tiap yang dikerjakan. Mana mah? Artinya seseorang tu bila dia nak semayang, maka dia akan lihat apa yang melihat asal semayang tu kalau ke mana. Tapi kita kena hurai apa mana melihat dah. Kita juga seorang tu nak puasa, maka dia kena lihat asal puasa tu ke mana. Seperti seorang tu nak mengeluarkan zakat, nak mengejar haji, nak mengejar umrah, maka dia kena lihat, dia kena tahu bagaimana asal yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok sebagai contoh dalam bab semayang, Nabi kita kata apa kepada sahabat yang bernama Malik bin Al-Huwairis dan para sahabat dia. Malik bin Al-Huwairis dan juga para sahabatnya, mereka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka tanya, wahai Rasulullah, ajarkanlah kami semayang, kami nak semayang lagu mana? Maka Nabi kita bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah oleh kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Maksudnya kita sembahyang, kita kena tahu cara Nabi sembahyang lagu mana. Nak tahu cara Nabi sembahyang 2 cara, iaitu dengan cara kita tengok Nabi kita sembahyang lagu mana Nabi sembahyang.
Masalahnya, orang yang boleh tengok Nabi Ismail, orang yang hidup di zaman Nabi kita hidup, iaitu para sahabat. Dia pun boleh tengok Nabi kita sama. Kita ini pula hidup bukan di zaman Nabi hidup. Kan? Kita nak tengok Nabi Ismail lagu mana? Maka kita tengok pewaris Nabi. Alim ulama, sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, sampai kepada ulama-ulama mutaakhirin. Atau kita ni tak tengok Nabi, tapi kita tahu dengan cara Nabi Ismail. Sebagai apa yang diceritakan oleh Nabi kita dalam hadis. Nabi kita Ismail lakum al-hatratan hadis. Maka dia tafsirkan ra'aitumuni dengan alimtumuni. Semayanglah oleh kamu sebagaimana kamu lihat. Jadi kamu tahu aku semayang. Jadi artinya tuan-tuan, kita nak semayang, kita kena ada ilmu. Bolehlah ada ilmu kalau tak belajar? Tak boleh. Kami ada ilmu dengan kami baca saja. Bolehlah gitu. Ilmu bukan dengan baca, tapi ilmu dengan ta'allum, belajar. Nabi sebut dalam hadis, innamal ilmu bit-ta'allum, bukan bil-qira'ah. Kita hari ini banyak ambil ilmu dengan membaca. Itu bukan ilmu, itu maklumat. Bagi beza ilmu dengan maklumat. Ada banyak orang dapat ilmu dengan membaca, kan? Bukan dengan belajar. Sedangkan ilmu ni bit-ta'allum. Maka bit-ta'allum tu binanya takalluf. Bina'uhu ditakalluf. Takalluf ni kena berat, kena busuh payah, kena mengaji, kena menghafal, kena mengkaji, kena muhafazah, kena muraja, kena berbincang. Itu ilmu. Kan? Itu. Jadi satu bab sembahyang. Begitu juga bab puasa. Tengok lagu mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita puasa. Kita kena ambil tahu. Kena tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, perkara-perkara yang membatalkan dia. Begitulah seterusnya. Haji, umrah, zakat dan sebagainya daripada perkara ibadah mesti kena daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna melihat ia akan asal? Yakni itu nak urai kata melihat akan asalnya terdapat tidak bila kita nak berjalan menuju kepada Allah. Ini kita nak beramal dengan amalan tu nak menuju kepada Allah Ta'ala. Amalan kita mesti diadukan dengan barang yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna diadu? Boleh juga lagi pasal lagi. Nak bagi faham diadu. Dibanding. Diukur, dipadankan lagi. Dia bandingkan pula. Kita banding, kita ukur, kita sukan. Apa lagi? Itu diadu. Bukan diadu tu mana mengadu. Itu mengadu tu lain. Diadu ni bahasa apa? Bahasa bertanding. Kita ada adu. Adu ni pelagak.
Bahasa orang tua tu faham tak? Bila nak adu ni, mereka ni nak belaga tu. Di sampung dua tu tengok sama gagah kan atau mana kuat mana lemah. Tu panggil adu. Bila dia adu baru kita tahu kena ke tak kena. Kata adu tak tahu. Tanda je. Kita nak tengok sembahyang kita terkena ke tak kena, maka kita kena adu. Kena bandingkan, kena sukatkan, kena ukurkan dengan sembahyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, macam tu kan. Kita jangan ukur kita. Sebab tu kita nak sembahyang tak boleh ikut cara kita. Kena ikut cara Allah suruh dan Nabi suruh. Tu kena adu tu betul. Kalau kita sembahyang lagi mana? Batuk ayam. Ayam batuk. Tahu ayam batuk? Ayam makan beras ya. Pompak. Tak ada tomak ni nak. Kerana tu dalam Sahih Bukhari ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi'. Khalad bin Rafi' ni kan, dia masuk dalam masjid, dia sembahyang 2 rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam majlis itu. Nabi duk parti tengok Khalad sembahyang, pompak. Bila dah habis bagi salam, Nabi kata, "Irji' anta wasalli fa innaka lam tusalli." Wahai Khalad bin Rafi', irji' anta, ulang lain, buat lain. Irji' ni maksudnya kembali olehmu, yakni ulang olehmu. Wasalli, dan sembahyang lain. Ulang sembahyang lain. Pasal apa Nabi kita suruh ulang sembahyang dan sembahyang lain? Nabi kata, fa innaka lam tusalli, kerana engkau belum lagi sembahyang. Nabi guna kalimah lam. Lam ni mana tidak pernah. Nabi tak kata la tusalli, tapi Nabi kata fa innaka lam tusalli. Dan Nabi, engkau tak pernah sembahyang. Qala antajun, kan aku sembahyang tadi 2 rakaat, bagi salam apa semua, tapi Nabi kata hang tak sembahyang. Kita kata kita sembahyang dah, tapi syarak Allah Ta'ala dan Rasul kata tak sembahyang lagi. Nampak tak? Jadi maknanya sembahyang itu kita tak ada usul. Tak ikut cara yang Allah Ta'ala suruh dan tak ikut cara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh. Tapi kita ikut sembahyang cara kita nak. Kita sembahyang bukan cara kita nak. Kita kena sembahyang kena cara yang Allah Ta'ala nak dan Rasul nak. Maka Allah Ta'ala nak dan Rasul nak tu main usul. Faham tak? Lagu tu. Lagu mana? Maka dia pun bangkit sembahyang lagi. Khalad bin Rafi' ni bangkit sembahyang lagi. Bila dia sembahyang lagi, Nabi tu tengok, dia bagi salam. Nabi ulang pula. Irji' anta, ulang lain. Wasalli, sembahyang lain. Fa innaka lam tusalli, kerana engkau belum lagi sembahyang. Aku sembahyang dah 2 kali. Nabi kata sembahyang lain. Nabi kata tak sembahyang lagi. Pada zahirnya memang Khalad sembahyang, tapi pada syarak kata hang tak sembahyang lagi. Maka bangkit sekali lagi, dia sembahyang juga. Bagi salam, Nabi kata irji' anta,
Wasalli fa innaka lam tusalli. 3 kali turun. Maka Nabi kata, Khalal mengata, ya Rasulullah, saya tak tahu dah nak buat bagaimana, ajarkanlah saya sembahyang. Baru Nabi kata, kan, Iza sallaita, iza bila engkau nak sembahyang, faqra, kan, bakabbir, maka ucap takbir dulu. Allahu Akbar, Nabinya. Summa qra' ma tayassara minal Quran. Kemudian engkau bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Ini baca Fatihah. Nabi ajak satu. Ajak tumak-ninah, ajak tertib satu. Kau habis baca, Nabi suruh rukuk. Kan? Lepas rukuk tu, summa tatma'inna fi. Kemudian engkau tumak-ninah dalam rukuk. Lepas tu bangkit tu antara duduk pengiktidan. Tumak-ninah dalam i'tidal. Kemudian turun sujud, tumak-ninah dalam sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud, tumak-ninah dalam sujud pula. Begitulah engkau buat sampai habis. Nabi ajar. Makinlah banyak dia buat, dia baru kena. Baru kena. Itu kita adukan dengan perbuatan Nabi, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sembahyang kita betul. Faham tak? Ada. Macam tu juga dengan puasa. Kena tengok cara Nabi kita berpuasa lagu mana. Macam itulah juga dengan mengejar haji dan umrah. Kan? Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami nak tawaf ni, kami nak sa'i ni, nak mula di mana Rasulullah? Nak mula di Safa dulu kan? Nak mula di Marwah dulu kan? Nah, sebab dua-dua tempat nak sa'i. Maka Nabi kata, ibda'u bima abada Allah fil Quran. Mulalah kamu sebagaimana yang Allah Ta'ala memulai di dalam Al-Quran. Maka Nabi kita baca ayat ini. Inna as-safa wal marwata bi sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu di antara syiar-syiar Allah. Tuhan mula dengan Safa dulu. Jadi kita nak mula sa'i, mula di Bukit Safa, sudahnya di Bukit Marwah. Itu ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap amal ibadat yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti kena adukan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mana adu tu? Ukurkan, bandingkan, sukatkan dengan Quran dan Sunnah. Maka apa yang kita buatlah ni? Ini bulan akhir, Jamadil akhir. Nak masuk bulan Rajab. Orang kata nak puasa Rajab, nak puasa Syaban, lepas tu nak puasa Ramadan. Lepas kita tengok Nabi kita puasa tak dia bulan Rajab? Nabi kita puasa tak dia bulan Ramadan? Puasa nah. Nabi kita puasa lagu mana? Sebulan Rajab tu cukup 30 jam kan? Syaban tu cukup 30 Syaban kan? Sampai 30 Syaban pun kita puasa juga. Kena tak dengan jalan Nabi? Kena ke tak? Tak tahu jalan Nabi ni.
30 Syaban tak puasa. Hari haram, hari syak. Jangan tak puasa hari 30. Hari syak kemudian haram kita puasa. Bila kita puasa je hari itu, artinya tak kena, tak betul dengan Al-Quran, tak betul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Begitu juga kita buat zakat pun ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengeluarkan mengejar haji umrah pun begitu juga ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah baru kita sampai kepada Allah, yakni diterima oleh Allah dan dapat balasan pahala. Ada. Baik, itu sebabnya. Jadi ingat, dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, supaya kita ni sampai kepada Allah, meraih redha Allah, keampunan daripada Allah, mesti betul dengan syariat, betul dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tengok. Dan diketahui pula akan hukumnya. Nanti kita kena tahu pula hukum sembahyang. Kalau puasa, hukum puasa. Kalau haji, buat umrah, maka hukum haji dan umrah. Kan? Kalau zakat, hukum zakat. Kena tahu hukumnya. Maka dengan dia, dengan barang yang dikerjakan oleh Nabi itu, maka dengan dia, atau boleh kita kata, dengan dia, yang dengan mengikut akan barang yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada itu. Maka dengan dia, yang dengan mengikut, dia tu mana mengikut akan barang yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasillah cawangannya dan buahnya. Apa mana hasil? Yakni dapatlah cawangannya, anting-antingnya dan juga buahnya. Ada. Bila kena elok dapat hasil. Tapi bila tak kena tak dapat hasil. Tak dapat hasil. Tak ada pecahan-pecahan dia. Kan? Seperti kita semayang. Bila kita semayang kena dengan rukun, kena dengan syarat, semuanya dapatlah faedah semayang. Faedah tu faedah dapat lazat, kesedapan dan juga kemanisan. Tapi kita semayang, kita dapat apa? Penat, letih. Tentulah juga kita puasa, maka kita dapat lepak dan dahaga. Tak ada pahala apa. Maka tak boleh. Itu yang Nabi kita sebut. Berapa ramai orang yang semayang, berapa ramai orang yang puasa, maka tidak mendapat ia daripada puasanya illa kecuali lapar dan dahaga. Apa maksud? Tak dapat cawangan, tak dapat buahnya. Pasal apa tak dapat cawangan, tak dapat buah? Sebab pokok atau produknya tak betul. Tapi kalau pokoknya, akar umbinya, asasnya betul, insya-Allah akan ada cawangan. Nampak tak? Kita buat bangunan rumah. Tiba-tiba kita buat bangunan rumah, kita buat tiang bengkok. Tiang itu betul. Maka bila tiang betul, nak buat alang di atas, nak buat bobong di atas, boleh buat tak? Tak boleh kan?
tak dapat kan. Pasal apa? Pasal tiang tak ada. Tiang tak betul, bengkok, tiang patah atau seumpama, maka tak ada gangkap mata. Tapi kalau ada tiang tu kukuh elok, insya-Allah akan dapat bahan-bahan yang di atas tu elok. Kan? Macam tu. Macam tu juga amalan kita. Rukun tak kena, syarat-syarat sah tak kena, syarat-syarat wajib tak ada. Lepas tu kita buat juga, tak betul. Jadi tak dapat apa-apa faedah. Hanya dapat penan dan letih saja. Ali Syekh Ibnu Athaillah menyebut dalam matan hikamlah, walaysa kullu musallin muqiman. Walaysa kullu musallin muqiman. Maksudnya, dan tidaklah setiap orang yang sembahyang itu orang yang mendirikan sembahyang. Mana? Banyak orang sembahyang, kan? Tapi tidak mendirikan sembahyang. Allah Ta'ala kata, kan? Mendirikan sembahyang. Tengok dalam Quran. Tuhan kata, wa aqimus salah. Tuhan tak kata, qumu as-salata. Apa beza aqimu dengan qumu? Kita ngaji bahasa sikit. Apa beza qum dengan aqim? Tengok dalam Quran kan, Tuhan kata wa yuqimuna as-salah. Tuhan tak kata kan yaqumuna as-salah. Kalau yaqumun daripada qama yaqumu. Kalau yuqimu daripada aqama yuqimu. Sama lah. Kalau qama terjemah maknanya berdiri. Kalau aqama mendirikan. Sama tak berdiri dengan mendirikan? Sama. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat. Iqam bukan kan qiyam. Qiyam berdiri. Kalau iqam mendirikan. Sebab tu Syekh Ibnu Athaillah kata walaysa kullu musallin muqiman. Bukanlah tiap-tiap orang yang sembahyang itu orang yang mendirikan sembahyang. Hanya dia pun buat sembahyang saja. Faham tak? Itu saja. Jadi kerana bila tak ikut sunnah, tak ikut Al-Quran dan tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita tak akan dapat cawangnya dan buahnya. Apa buah sembahyang? Buah sembahyang ni contoh. Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna salata kanat Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu buah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah yakni akan orang sembahyang mencegah daripada fahsyak dan munkar, perkara-perkara yang keji dan munkar. Tapi kita ni sembahyang, tapi nama ekor pun kita bahaya. Sebab kerana sembahyang kita tidak ada buah, kita tak dapat faedah. Kerana faedah sembahyang itu, bila sembahyang kita tercegah daripada perkara fahsyak dan perkara munkar. Tapi kita sembahyang
Masya, tak buat juga. Tak terlega. Maka kita tak dapat faedah. Pasal apa tak dapat faedah? Cek di semayang kita. Semayang kita tak ikut asal. Yang tak ikut Al-Quran dan tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tak dapat hasil. Faham tak? Jadi kalau tuan nak dapat hasil, tak kena buat macam ni. Iaitu kita kena ada asal yang jaga Al-Quran, semayang ikut Al-Quran, semayang ikut juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, maka dengan dia, jadi dengan mengikut yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, hasillah cawangannya, ini dapatlah rantingnya. Cawangan tu maksud ranting dah. Kalau pokok ada ranting. Dan buahnya, buah tadi. Buah ada. Atau menghafal dah. Kan? Yang ni dinamakan amal. Buah tu dinamakan amal. Dan dapatlah manis ibadatnya. Buat ibadat pun jadi sedap. Ya. Kan? Sebab kita ikut asal. Macam tu juga mengaji. Kan? Kita mengaji ni, kita dapat dah sedap. Kalau kita dapat sedap, ke mana tandanya kita ada asal. Kalau mengaji, kau rasa tak sedap mengaji. Tak lazat mengaji. Tak seronok mengaji. Mengaji mengantuk. Tak rasa manis. Tak rasa lazat. Kita tak dapat buah dia. Kan? Bila kita tak dapat buah, itu tandanya pokok kita tu tak kukuh atau pokok kita tu tak kemai. Asal dia, produknya tak kemai. Itu yang menyebabkan sak-mai, sak-tak-mai, sak-sak selamai. Kerana kita tak rasa sedap. Orang ni bila dia rasa sedap, dia tak akan tinggal. Cuba tonton tengok. Pasal apa orang pergi polis. Tiap-tiap kali pergi polis, mesti dia singgah laksa kok dia. Lalu kok dia laksa kok dia. Laksa pula polis. Mesti laksa kok dia. Balik pergi boleh tak dia. Pergi ke pergi polis, singgah laksa kok dia. Balik pun singgah laksa kok dia. Pergi balik singgah. Tak singgah tak sah. Ya. Pasal sedap. Ini misalnya tu tak dulu-dulu. Pasal bawa sedap. Tapi kita pergi makan sekali, makan biasa aja. Balik sini tak singgah. Pasal sedap. Tapi orang yang rasa sedap, dia akan singgah. Pergi singgah, balik singgah. Pergi mana pun saja, pergi pun singgah. Pasal pada singgah. Sedap. Kan? Tapi kita ni tak singgah. Pasal sedap. Pernah dah sekali singgah rasa. Tapi orang rasa tak sedap. Maka kali yang kedua, kita tak singgah. Kerana apa? Kerana tidak ada asal. Kan? Ini pun kita mengaji ni pasal kita tak tinggal mengaji. Walau sibuk lagu mana pun, walau teruk siang mana, kita mengaji mesti mai tak tinggal. Kerana kita sudah rasa sedap. Orang yang sudah rasa sedap, maka dia tak boleh tinggal sedap. Dan nak makan lagi. Macam tu. Kan? Sebab tu kaedahnya tuan-tuan, kita nak bagi makan ni, tak bagi makan banyak. Tapi bagi makan sedap. Pengalaman saya,
Saya pergi mengajar di KL dulu sebelum COVID. Kemudian ada seorang yang bawa saya pergi kedai di KL tu bagi makan laksa. Orang tu orang Kedah, duduk di Penang, tapi pergi Penang ke sana. Dia tanya, apa rahsia orang duk main di sini? Tengok laksa dia satu mangkuk je RM8. Tapi bubuh sikit. Tapi orang penuh. RM8 main kan? Kita sini nak tahu RM4. Kalau RM5 tu sekilo lah. RM8 mangkuk kecil. Kata kaedah saya ada. Saya bagi orang makan bukan bagi makan banyak. Kalau makan banyak pun tak apa. Kaedah saya makan tu bagi sedap. Sikit pun tak apa. Orang sanggup beli walaupun dia mahal asalkan sedap. Tapi kalau tak sedap banyak mana mau tadi. Banyak mau tadi. Pasal tak sedap. Pasal apa dia tak asal sedap? Kerana dia tidak ada asal. Itu. Tak minat. Saya boleh fikir aku dapat juga satu ilmu tu. Tu. Dia ni kena gitu juga mengajar ni. Mengajar ni tak mesti mengajar banyak. Perang-perang sekali baca khatam kitab untuk mengajarnya. Tapi boleh apa? Tak ada apa. Atau mengaji baca setahun panggil 5-6 muka surat. Banyak ni, banyak aja. Boleh apa? Tiba kita mengaji sebaris, 2 baris, 3 baris ya. Tapi sedap. Dia tengok di awal niat kita. Niat kita kerana Allah. Aku nak belajar kerana Allah. InsyaAllah ada manisnya. Macam tu lah tuan-tuan. Ampun hadirin sekalian. Kalau kita main mengaji kerana nak dengar sedap kata sedap dah hurai. Boleh itu, tapi tak boleh kemahaman. Hati niat masing-masing. Maka kita tengok di sini, artinya di situ dah dapat kita amalkan dia. Maka amal tu tak mesti banyak, kita sikit-sikit tapi berterusan, berkekalan. Itu yang afdal. Kerana Nabi kita bersabda, afdalul amali adwamuha wa in qalla. Yang paling afdal segala amal itu ialah yang berkekalan sekalipun sikit. Kita beramal sikit, baca sikit, tapi berterusan, berpanjangan, istiqamah. Nanti yang lebih afdal. Jangan banyak sekali, tapi sekali kalah. Ada itu. Baik. Tengok lagi. Dan dengan dia lagi. Dan dapatlah manis ibadahnya. Dan dengan dia, dengan manis ibadah itu, dengan manis ibadah itu diberi balasan segala amalnya. Baru dapat balasan. Baik. Kita cuba kita tanya je. Aku semayang tadi kuasa manis nak. Anda tak rasa apa-apa. Anda tahu hebat. Kita tengok. Kalau kita dapat rasa manis, itu tanda semayang kita diterima. Tapi kalau tak rasa seronok, mana semayang kita belum terima. Tuan-tuan jangan rasa kita boleh semayang, kita tu diterima lah. Kerana banyak orang semayang,
tapi banyak lagi yang belum diterima. Dia ada peringkat dia. Ada orang tak semayang, ada orang boleh semayang tapi tak rasa apa-apa. Ada orang yang boleh semayang, dia rasa sikit, seronok semayang. Ada yang dapat banyak, seronok semayang. Ada yang dapat banyak lagi, manisnya, seronok semayang. Maka dapat seronok itu tanda Allah Ta'ala terima. Mana dalilnya? Ni tengok dia. Kata setengah arifin, tiap-tiap amal ibadat yang tiada baginya pahala di dalam dunia. Apa makna pahala dalam dunia? Adakah pahala dalam dunia? Tak ada. Tuan-tuan tulis sikit maksud pahala dalam dunia, iaitu balasan dalam dunia. Apa balasannya? Iaitu dapat manis, lazat, enak dalam ibadat. Dapat ibadat dah rasa lazat. Dapat ibadat dah rasa manis, rasa enak, rasa syok yang buat ibadat. Adilnya. Sebab kita dengar orang baca Quran. Adilnya. Tahu? Satu juzuk dah habis. Saya. Dia baca Quran tu satu juzuk. Kita rasa lagu san dia baca. Tazab. Kalau lazat tu kemanisan tu mengatasi lambatnya baca Quran. Tapi kita ni orang baca Qul huwallahu ahad pun duk maki tu imam lah. Tu imam ni baca panjang, baca tak sedap, tak manis. Bila aku cuma seorang sendiri, cepat sikit. Jawab nak cepat lagi, tak tahu sebenarnya. Lagi cepat. Cepat ke mana? Cepat ke neraka. Habis itu. Tapi kita ni gitu. Kita dengar banyak saatnya semayang. Saat sangat. Cepat sungguh semayang. Dia baca tengok. Elok tertil elok ya. Tertib elok ya. Tak kadut, tak laju macam semayang tarawih. Sederhana. Tapi rasa syok dengan asyik, dengan lazat, dengan enak, dengan tu kita dapat kelazatan. Kelazatan tu makna pahala dalam dunia. Itu dia. Artinya tiap-tiap amal ibadat yang tiada baginya bagi tiap amal ibadat tu pahala dalam dunia ini, tiada pula balasan pada akhirat. Dalam dunia tak dapat, di akhirat pun tak ada. Amin. Kosong. Inilah banyak orang kita semayang, tapi tak ada apa-apa pun balasan semayang dah. Banyak orang kita puasa, tapi tidak dapat apa-apa pun daripada puasanya, melainkan yang dapat lepak dan dahaga. Tak ada apa. Itu juga banyak orang mengajar ibadat haji dan umrah, tapi dapat berjalan haji, berjalan umrah saja. Pahala haji, pahala umrah tidak ada. Tengok Allah Ta'ala kaitkan di belakang, wa atimul hajja wal umrata lillah. Banyak orang berbuat haji bukan lillah, tapi kerana syok naik kereta api laju, kerana syok naik kapal terbang, kerana syok duduk dalam hotel 5 bintang, kerana syok duduk dekat dengan depan masjid 50 meter saja jalan. Macam tu lagu tu lah. Tidak ada lillah. Syok boleh syok tu, tapi buat ibadat tak syok. Pasal apa tak syok?
Lepas sembahyang subuh, orang wirid dia tak lepas sembahyang subuh, dia lari cepat-cepat nak balik makan. Macam tu. Itu jadi dia. Tak dapat kemanisan dalam beribadat, di akhirat pun tak dapat. Di situlah tengok dia kata. Dan dikenaki daripada pahala dunia itu, iaitu dapat manis bagi yang mengerjakan dia kan ibadat. Tak kala dikerjakannya kan ibadat tersebut, waktu dia buat ibadat itu dia rasa manis. Jadi tuan-tuan, manis tu manis apa? Dan manis ni ada dua makna. Bahasa Arab dia panggil halawah hissiyah satu. Satu lagi halawah ma'nawiyah. Nah, bagi beza tu. Halawah hissiyah iaitu kemanisan, kelazatan yang boleh kita dapat dengan panca indera. Hissi, panca indera. Ya. Itu panca indera. Panca indera apa? Panca indera perasa. Dan perasa. Contoh seperti kita rasa gula tu manis. Maka kita minum air gula, manis. Itu dapat kemanisan. Maka dapat kemanisan itu nama dia halawah hissiyah. Dan hissiyah. Hissi dapat dengan panjandera. Ada pun halawah ibadat. Kemanisan ibadat ni halawah apa? Halawah ma'nawiyah. Halawah ma'nawiyah. Pada makna. Lagu mana halawah ma'nawiyah? Seperti kan, kita semayang, kemudian bagi salam, nak semayang lagi. Lepas tu takbir Allahu Akbar. Bagi salam pula, bangkit lagi takbir Allahu Akbar. Macam itulah seterusnya. Faham tak? Itu halawah ma'nawiyah. Tapi kalau kita semayang fardu, lepas tu nak bangkit semayang sunat, tak ada halawah. Tak ada rasa manis. Tak mau semayang sunat, kena buat fardu, sunat ke sama. Kita tak dapat manis. Sebab tu orang kita banyak tak semayang. Dia semayang fardu saja, tu pun sabit fardu. Kalau sabit tak fardu, tak buat dah. Tengok semayang sunat dia dapat. Sebab bukan fardu. Kan? Tapi kalau orang yang dapat kemanisan, hak fardu dia buat, hak tak fardu pun dia buat. Pasal apa? Manis. Kan? Maka orang ni suka kepada yang manis. Lazat. Tu dia nak lagi, nak buat lagi, nak buat lagi, nak buat lagi, nak buat lagi. Kan? Tu situ. Baik. Ini manis halawah ma'nawiyah. Dan ada setengah ulama dia dapat rasa manis sungguh. Rasa manis sungguh, macam jangan kecap gula. Semayang ni sedap, baca Quran ni manis, sedap. Dam di mulut. Berzikir ni manis, kira nak berzikir, nak sebut Allah, 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 Allah. Manis, rasa manis. Maka manusia ni bila kedah manis, dia suka kan. Dia nak sebut dia, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Semut pun mati kerana gula manusia. Manis.
Pas kita pernah ada rasa manis baca Quran. Kita pernah ada rasa manis menjaga semayang, buat ibadat, manis berzikir. Tengok contohnya seperti Imam Abu Hasan Asy'adzili. Imam Abu Hasan Asy'adzili 100,000 tiap-tiap hari salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100,000, bukan 1,000. Kita ni 1,000 tak boleh bayar. 100 pun letih lengoh lidah, kan? Tapi dia 100,000 tiap-tiap hari salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tak rasa letih, tak berasa penat? Kerana lazah, dapat halawah, kemanisan. Kan? Manis kita tak ada ingat. Manis ni tak ada kita manis. Ni tak apa, ni jadi ubat bagi hati. Mana dalilnya? Tengok sikit dia kata, iaitu kata Ibnu Atha'illah As-Sakandari pada hikamnya, hikam Ibnu Atha'illah. Dia panggil hikam Atha'iyah. Dia kata apa? Man wajada thamarata amalihi baiknya ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajila. Sekali lagi saya ulang. Man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli, dengan fathah qaf, qabuli, jangan baca qubuli. Kalau qubul tu lain, qabul, baca qabuli ajilah. Maksudnya apa? Artinya barang siapa dapat buah amalnya, apa buah amalnya segera. Buah amal itu mendapat kemanisan, dapat lazat, dapat enak. Yang buat amal sonok baman. Lepas semayang lagi. Lepas semayang dah semayang lagi. Lepas zikir, berzikir lagi. Lepas zikir, berzikir lagi. Tak jemu-jemu. Tak jemu-jemu. Melainkan kalau dia rasa jemu, dia tukar zikir tu dengan zikir yang lain. Tapi dia berzikir juga. Contoh, dia jemu maju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai pada 5,000, dia jemu dia zikir tu. Maka dia tukar Allah, 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 Allah. Zikir lagi. Sebut pula 5,000, jemu. Aku jemu. Maka sebut pula Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tapi dia berzikir lagi enak. Itu yang Allah Ta'ala melbagaikan bermacam-macamkan zikir tu. Zikir taat. Supaya kita ni tak jemu. Kerana bila kita jemu, kita boleh tukar. Kita pindahkan, ganti dengan zikir yang lain. Baca jemu yang tu, tukar zikir ni pula. Jemu yang tu, tukar zikir ni pula. Tapi berterusan berzikir. Tetap jemu. Kan? Jadi dia dapat kemanisan ketika dia beramal, dia berzikir. Wasama ni, nak sebut lagi. Maka kata Syekh, wahuwa dalilun, maka iaitu tanda atas peroleh qabul pada akhirat. Itu tanda amalan diterima.
Kita nak tahu amal kita diterima, tengok tahu kita dapat manis, rasa sedap, rasa seronok, puas hati kita buat. Itu tanda Tuhan terima amalan kita. Dan amalan kita tu bila diterima, Tuhan balas dengan pahala. Ini yang kata manis ni. Apabila kita buat betul dengan usul, dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita buat satu amalan tak betul dengan Quran, tak betul dengan sunnah, amalan kita tak diterima. Kita tak rasa sedap, tak rasa manis. Allahu Akbar. Habis aku nak mengaji sedap. Tak mula nak tinggal kan. Mula nak kuat tinggal. Tu kuelok orang. Mula-mulanya ramai, tapi lama-lama lok. Dia sedap lah. Kalau dia sedap, dia tak tinggal. Tak habis. Jumlah dan secara jumlahnya begitu, maka tiada hasil manis segala amal itu melainkan pada maqam ma'rifah yang khassah, yang tiada dapat berhimpun dengan dia oleh segala maksiat. Di situ dululah. Jadi kita nawar pula. Jadi iman ni ada dua jenis. Iman yang tidak memasukkan kita ke dalam neraka. Yang kedua, iman memasukkan kita dalam neraka, tetapi tidak kekal dalam neraka. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Satu iman yang tidak memasukkan kita dalam neraka. Satu lagi iman tapi memasukkan kita dalam neraka dan tidak dikekalkan dalam neraka. Kerana orang beriman ni dia tak kekal dalam neraka. Tapi bukan makna tak masuk neraka. Masuk neraka cuma tak kekal. Tapi yang satu lagi iman sama sekali tidak masuk neraka. Tuan nak pilih mana? Ada hadis ni. Al-imanu imanani. Nah, hadis Nabi. Iman itu ada dua jenis iman. Iman yang pertama iaitu iman yang tidak memasukkan orang yang beriman itu ke dalam neraka. Tak masuk terutama kali. Dan iman yang kedua, iman yang memasukkan seorang yang beriman itu dalam neraka. Boleh kami dengar kata orang beriman tak masuk neraka, walaupun iman dia sebesar zarah pun. Betul? Kita kata tak masuk neraka, tapi tak kekal dalam neraka. Cuma dia masuk singgah ya. Tak dia kekal dalam neraka. Cukup tempoh masanya dikeluarkan dari neraka masuk syurga. Imannya aja. Di sini lah orang panggil dalam kitab Bahjatun Nufus, syarah bagi Mukhtasar Ibni Abi Jamrah, hadis Imam Bukhari mengatakan bahawa iman yang tidak memasukkan seorang itu dalam neraka iaitu iman yang merasai lazat, kemanisan dalam buat ibadat.
Dia buat ibadat, dia rasa sedap, dia rasa lazat, dia rasa manis, rasa enak. Maka iman tu tak memasukkan dalam neraka. Ada pun orang yang buat ibadat tak rasa manis, tak rasa sedap, tapi dia buat ibadat, maka dia masuk neraka, cuma tak kekal dalam neraka. Boleh kekal lagi lah. Tapi kita tak mau. Tak mau. Nak bagi iman ni tidak masuk dalam neraka. Maka caranya kena bagi dapat kemanisan dalam ibadat. Buat ibadat sedap, manis. InsyaAllah nanti sekali lagi kita terangkan. Situlah. Maka tiada hasil manis. Wallahu'alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدري العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.